Terutama geng yang buat 20. Minta maaf no kalau ada geng 20 dalam ni. Kita nak pesan geng 20. Geng 20 kita pergi semayang masjid. Masjid tu buat 20. Biasanya dah habis 8. Geng 8 akan balik. Satu je kita pesan pada geng 20, tolong jangan pandang belakang. Itu saja, no? Boleh tak? No? Itu je saya nak pesan. Bila 8 nak balik, yang kita pusing-pusing tengok beria pasal apa? Tak, pasal apa tengok? Tak, nak betulkan soh tu cerita lain. Itu memang betul lah, nak betulkan soh tu, kan? Tapi dia tengok tu bukan kosong tau, no? Nampak tak saya cakap? Itu saya kata, ni bila tengok, hati ni bercakap. Dia tengok kan, woi, jubah lawa buat 8 per barang katanya. Dah latih, no? Kan rosak hati kita. Mentang-mentang lah kau buat 20 kan, nanti ke 8 pun pandang-pandang depan dia, tengok apa hal Pak Haji ni pandang aku kan. Kau ingat kau buat 20 bagus ke? Rosak ibadah. Jadi mulai malam ni jangan pandang belakang. Tolonglah. Rasa macam dosa besar. Rasa macam dosa besar pula kita kan. Bila keluar 8 orang pakat tengok, macam apa salah aku buat ni? Aku buat 8 je kot. Biar lagi 8 tu nak balik dengan tenang, kan? Kalau tidak, dia Allah, hati ni bercakap kan. Bila pandang tu nanti hati ni akan bercakap. Hati ni benda yang susah nak jaga. Jangan cakap apa-apa lah. Hati ni sangat susah. Sebab Nabi kata dia cepat berbolak-balik, lebih laju daripada makanan yang sedang mendidih. Jadi kita nak jaga hati ni, Masya Allah tuan-tuan, ini bukan cerita senang. Jadi 8 pun okey, 20 pun cantik.